Viral apa hari ni? Sebab tengok kat Facebook kan. Kan ada lelaki dia jumpa dompet. Dia jumpa dompet, lepas tu dia cakap dia tak ambil duit. Dia tengok macam ni lah. Lepas tu Cina tu cakap ada duit RM10,000. Cakap mana duit tu RM10,000 tu? Tak ada. Yang si Melayu ni cakap mana ada, saya dalam ni memang tak ada, saya tak ambil, saya pulangkan dompet apa. Kau rasa apa? Itulah sebab aku rasa kalau lelaki yang pulangkan dompet tu, kalau benda tu dah jadi macam tu, aku rasa dia takkan pergi pulangkan. Aku rasa dia pun tak sangka akan jadi macam ni. Orang yang dia penerima beg tu boleh pula plot twist, dia boleh cakap duit tak ada, duit tak cukup lah, apa dah. Kita mana tahu. Betul lah. Mana ada pencuri sanggup nak pulangkan balik barang-barang yang dia dah curi pada penerima, orang owner beg tu. Fikir logik kat situ lah. Semua tu bangang juga tau. Tapi ikutkan lelaki tu, dia cakap dompet tu bukan dia jumpa, anak dia jumpa. So anak dia bagi kat mak dia, tu mak dia bagi dekat lelaki dia. Lelaki dia maknanya ada confuse kat situ. Memang dia tak ambil, tapi mungkin bini dia ambil ke apa ke. Kalau lelaki tu sendiri yang jumpa, mungkin lain cerita. Ini dah orang lain jumpa. Lepas tu last berdapat kat dia. Dah macam projek pula, sub ke sub. Last dapat kat dia memang dompet tak ada lah. Tapi ikutkan Facebook tu cerita, polis tu dapat detect nombor plate lelaki tu. Lelaki ke perempuan tu. Dia call, polis tu call, so datang balai hantar dompet. Itu yang dia datang tu, balai. Tapi tak tahulah cerita sebenar. Sekarang dia dah kena remang 4 hari. Menjawab lah. Polis pun dapat siasat. Tapi yang Cina dia cakap, dia ada bukti keluarkan duit. Duit tu memang ada dalam tu, dompet kata muat dalam beg. Sepatutnya bila lelaki tu bila jumpa dompet, kira lah amount balik. Contoh ada RM10,000, pastikan make sure ada RM10,000. Tapi kalau masalahnya dia jumpa memang tak ada. Dia jumpa tak ada. Dia jumpa tu, anak dia jumpa, tu bini dia ambil beg tu. Maknanya boleh jadi Cina tu betul, boleh jadi Melayu tu betul. Tapi mengikutkan keadaan terkini, lelaki tu kena reman 4 hari. Maknanya kalau lelaki tu tersalam, tidak lebih patah. Ni reman 4 hari memang dia nak siasat lebih lanjut lagi lah. Secara moralnya kalau kita nampak dompet pembodoh je, geram. Kau pernah jumpa dompet ataupun duit lah? Duit pernah lah, RM1, RM5 atas rantai tu ambil lah, mesti tekan kat masjid. Selain daripada tu Tapi aku pernah jumpa kabel. Kabel ni kabel handphone je. Tapi aku ambil lah, elok lagi kan. Tapi selang beberapa hari kan, kabel aku hilang. Tapi kalau kabel tu, kabel yang lain. Kau tak pernah jumpa duit? Pernah, aku pernah jumpa. Dulu lah, masa kecil-kecil lah, aku jumpa duit tu terletak gitu. Tapi jumlah tak ingat. Memang aku ambil lah, setelah budak-budak. Handphone aku tak pernah jumpa. Handphone tak pernah? Tapi bila dah jadi macam kes viral itu, macam aku jumpa phone, aku buat bodoh. Biarlah orang lain jumpa. Member pun tak fobia. Tapi tak apalah, kita jangan sangka buruk. Mungkin kes ni terpencil. Kes ni bukan yang kata siasat. Biarlah polis siasat. Tapi member aku pernah jumpa handphone lah dekat pondok telefon lah. Dulu kan ada pondok telefon kan, yang ciling-ciling tu kan. Dia jumpa atas tu handphone. Dia pun rembat lah. Dia rembat lah handphone tu. Lepas tu selang beberapa minggu dia cerita handphone dia hilang. Bukan handphone yang tu, handphone dia sendiri hilang. So maknanya setiap kejahatan yang aku buat tu ada pembalasan. So dia pun cerita, aku lepas ni kalau jumpa handphone dia tu, aku tak mau ambil. Tahu pun. Dia macam tu, setiap apa yang kau buat mesti ada pembalasan. Nampak macam tu kan. Handphone apa? Handphone tu tak tahu lah, tapi handphone lah. Dia rembat, dia tak bagi tahu polis ke, tak pulangkan dekat resepsionis ke. Negeri kat mana? Kat mall? Kampung lah. Sebab kat sini. Aku pernah jumpa kat handphone. Aku nak lalu ni, dekat belakang ni jumpa handphone.
Tapi handphone tu jatuh lah. Tu buka lah. Aku tak lembat lah. Aku nak call siapa. Aku nak pulangkan balik ni. Aku call lah. Aku dah balik rumah dah, aku call dia. Betul dapat dia angkat. You kat mana? Dia suruh datang. Datang balik. Dia punya dekat sini je. Handphone tu aku bagi kat dia lah. Dia tak ada questionable lah. Tak ada macam bagi tip ke tak ada? Dia bagi aku apa? RM10 ke RM20. Tapi dia bagilah sebab aku kan hantar barang kan. Betul lah. Dia ada kedai apa kat belakang ni. Dia call kau. Mana? Dia call kau. Aku call dia. Sebab kan nombor kontak kat situ kan. Dia tak lock nombor telefon dia. Aku rasa dia call nombor yang jumpa tu. Dia call nombor tu, aku angkat lah. Dia tanya aku kat mana. Betul. Tu dia pun minta nombor aku. So aku daripada nombor aku kontak dia. Dari Yang situ jumpa dia. Lepas tu dia cakap, dia ikut kedai apa lah. Next time you datang, I bagi diskaun lah. Dalam handphone kan benda penting, nombor penting. Mesti pulang lah balik lah. Yalah, kalau macam orang betul-betul nak rembat, dia tak fikir benda-benda semua kan. Dia tahu ambil rembat duit apa ni, tak kisah apa-apa pun. Dia mengharapkan dia takkan kena bala lepas tu. Tapi memang lambat laun dia akan kena. Orang yang niat dia memang nak merembat, curi dompet lah, handphone lah, mesti akan kena je. Kalau kau buat jahat, mesti kan dia bayar jahat. Memang lambat laun kena. Walaupun kau rasa kau takkan kena. Kalau boleh, kalau jumpa barang tu pulang lah. Walaupun kalau kes yang lelaki tu macam kena aku ingat lah. Kalau betul-betul dalam tu kosong. Tapi mungkin masa kita jumpa tu kosong. Sebelum tu memang ada duit, kita tak tahu. Orang lain jumpa dulu first. Dia ambil duit tu, dia campakkan dompet tu. Bila kita jumpa pula dompet tu, kita kena masak. Itu boleh jadi. Itu akan jadi isu baru. Itu akan jadi isu baru. Kita dah jujur lah kan. Apa yang kau cakap tu mungkin besar kemungkinan boleh berlaku. Besar kemungkinan boleh Kalau berlaku. kawasan yang ada CCTV, okey, tak ada masalah kan. Ada bukti kan. Itu risau yang tu lah, dompet aku jumpa kosong. Rupanya sebelum tu dah ada duit. Orang ambil duit tu, dia campak dompet tu. Kau jumpa pergi kat balai kau kata kan. Besar lah, bagi jadi baik sangat besar lah. Jahat lah, besar lah. Besar lah. Tapi aku rasa kalau kau buat baik, satu hari mesti kau balas baik. Walaupun kau ada masalah, Betul? kan? Tak mestinya kau buat baik balas buruk, mesti buat baik. Tapi kita jangan mengharapkan balasan lah, sebab kebaikan tu akan datang sendiri. Betul. Moralnya, sentiasa berhati-hati bila nampak suatu barang-barang berharga, cek betul-betul. Pastikan apa ni, bagi kepada pihak autoriti, pihak yang berkenaan ni lah, macam polis ke, jaga ke, kena refer, kena bagi dekat diorang. Yang mana yalah, kena fikir 2 kali lah. Boleh tangani masalah ni dengan secara bijaksana. Faedah apa hari ini? Jangan lupa tengok Portugal. Portugal pasti menang World Cup. Kalau Ronaldo tak menang kali ni, kita pahan dia kau. Kita suruh dia jadi coach imigrasi FC.